Hai, Assalamualaikum. So, hari yang seterusnya adalah hari yang ketiga. Bagi Bromo, hari yang ketiga ni bermula seawal jam 5.30 pagi. So, kita orang dah bersiap-siap awal untuk aktiviti yang paling gempak, iaitu Jeep Lava Tour Semeru dan juga air terjun Tumpak Sewu. Kalau nak ikutkan Lava Tour ni optional add-on, tapi sumpah tak menyesal kalau korang join. 100% dijamin. Satu jeep tu boleh muat dalam 4 orang. Jadi memang sesuai lah kalau nak macam feeling-feeling macam geng ekspedisi National Geographic. Tiba. Tempat pertama yang kita pergi adalah Desa Sumber Rip. Tempat ni memang viral sebab cantik. Kiri kanannya ada sawah padi, udara dia fresh, dan yang paling nice sekali dekat latar belakang dia ada Gunung Semeru yang gah berdiri. Sesekali dalam 10 minit, setiap 10 minit macam tu akan ada keluar dia punya asap lah dekat tengah-tengah gunung tu. The vibe is 100% aesthetic. Kemudian jeep bawa kami masuk ke hutan pinus. Okey, kat sini vibe dia macam scene Bella jumpa Edward dalam cerita saga Twilight. Sunyi, sejuk, syahdu, tapi jangan terlalu berangan sebab kemuncak jeep dia meredah air gunung. Serius, basah sampai ke lutut. Bukan lutut semua badan, tapi semua menjerit seronok. Tour ni mengambil masa dalam lebih kurang 3 jam. Kita orang habis dalam 8.30 pagi, tapi sebenarnya lebih kot, dekat 9 pagi macam tu. Kehausan, kita minum kopi kejap. Kopi abang ni nice, tapi dia tak jual air mineral. Aku dah suggest dekat dia, bang, lepas ni kalau nak laku, abang jual air mineral, confirm laku. Then kita orang balik guest house. Lepas tu terus sarapan dan packing barang. Check out, sambung misi ke destinasi seterusnya, iaitu Gua Tetes dan juga air terjun Tumpak Sewu. Okey, ikutkan macam pengalaman sebelum ni, kita akan jalan daripada Panorama dulu, and then kita akan berakhir dekat Gua Tetes. Tapi disebabkan pada masa tu orang ramai sangat dan jalan pun macam sempit, kita orang mula daripada Gua Tetes dulu dan berakhir dekat Panorama. Okey, masa ni kita dah slowly turun ke bawah, naik tangga, naik ke turun? Turun melalui tangga, and then kita telah melalui satu kawasan yang sangat cantik. Ini adalah Gua Tetes. Gua Tetes ni macam gua air sebenarnya, yang air ni turun daripada tebing batu. Rasa macam masuk dekat dunia lain lah, macam set filem Avatar. Kita orang mandi-mandi kejap kat sini, rasa fresh, hilang semua masalah. Memang wow, nice. Lepas puas dah posing dan ambil gambar kat situ, barulah kita turun lagi untuk ke bawah, menuju air terjun Tumpak Sewu lah. Slowly kaki rasa macam dah sengal-sengal sikit, dah penat. Dalam hati pun berkata-kata jugalah, ya Allah, seronoknya kalau aku tengah tidur sekarang kat atas katil. Apa yang aku tengah buat ni? Apa yang telah aku lakukan ni? Meratap dalam hati. Tapi bila sampai dekat Tumpak Sewu tu, subhanallah, terus lupa penat. Lepas semua dah basah dan puas bergambar, kita orang naik balik. So part ni paling senyap. Semua dah letih, tak ada siapa pun nak buat lawak, nak bercakap-cakap, semua tak ada. Tapi sempat jugalah bersihkan diri dan tukar baju kat tempat persalinan dekat atas tu. Then tanpa buang waktu, kita orang teruskan perjalanan ke Bromo. Sebenarnya kan kita orang tak pergi Kapas Biru Panoramik tau, sebab tak sempat dan masing-masing pun macam penat. So tak apalah, kita skip yang tu. Maybe next time kita akan pergi dekat situ. Okey, perjalanan ke Bromo ni agak jauh juga. Sebelum kita orang check in, kita orang singgah makan dekat Masakan Padang Emperor. Makanan dia padu, cuma servis dia mungkin pakcik tu dah penat sangat kot kerja daripada pagi tadi. So kita pun faham lah. Akhirnya kita orang check in di Delvia Bromo. Tapi jangan excited sangat, semua kena tidur awal sebab jam 3 pagi esok Jeep akan datang untuk Midnight Bromo Sunrise Tour. So rehat, kita orang nak mimpi-mimpi indah dan standby untuk next epic day tomorrow. See you day keempat esok.